Tuan rumah Thailand akan berdepan cabaran sengit pasukan Harimau Malaya dalam aksi kemuncak kumpulan B ASEAN Hyundai Cup yang bakal berlangsung pada malam ini. Skuad bimbingan Tan Cheng Ho hadir dengan semangat tinggi selepas berjaya meraih 2 kemenangan sebelum ini. Thailand pula memulakan kempen mereka dengan penuh dominasi apabila membelasah Laos 5-0. Barisan serangan mereka menunjukkan kualiti yang sangat berbahaya, menjadikan mereka pasukan pilihan dalam perlawanan ini. Malaysia dijangka akan bermain dengan disiplin pertahanan yang tinggi dan melakukan serangan balas pantas menggunakan kepantasan pemain seperti Mohamado Sumare. Manakala Thailand akan cuba menguasai permainan melalui hantaran pendek dan pergerakan agresif di bahagian sayap untuk memecahkan benteng Malaysia. Ini adalah pertembungan klasik yang sentiasa menjanjikan intensiti tinggi dan drama sehingga whistle penamat. Adakah Malaysia mampu mengejutkan tuan rumah atau Thailand akan terus mengekalkan momentum kemenangan mereka? Saksikan aksi ini yang akan disiarkan secara langsung pada jam 9 malam ini di RCTI.